Tapi bila parti diserang macam ni, saya tak boleh duduk diam. Dia adalah menteri yang gagal. Apa kejayaan dia? Padu. Vending machine. To me, he's a coward. Dia penakut. Kalau kita lihat baru-baru ni, cyber trooper bekas timbalan presiden serang saya ibarat macam saya yang buat kesalahan ni. Macam saya yang bersekongkol dengan Victor Chin ni. Saya tak pernah jumpa Victor Chin. I've never met him. I don't know him. I've never spoken to him. Tapi dia orang nak kaitkan saya dengan ni. Apa naratif dia? The naratif jahat. He wants to break the party. Macam mana saya boleh ambil 9.5 juta daripada seorang yang saya tak pernah jumpa dalam hidup saya atau tak kenal? This corporate devil, he has managed to scam, he's managed to manipulate, boleh daripada angin, from thin air, say he's given me 9.5 million or any PKR MP 9.5 million. Saya bukan jenis orang yang takut. Dulu saya sudah lama saya diam. Tapi bila parti diserang macam ni, saya tak boleh duduk diam. Dia adalah menteri yang gagal. Apa kejayaan dia? Padu. Vending machine. Apa kejayaan dia? To me, he's a coward. Dia penakut. Dia tahu dia sudah gagal. Dia cepat-cepat letak jawatan. Sekarang apa dia buat? Dia buat kerja yang dia buat sebelum ni lah. Kutuk, hentam, menunjukkan dia yang paling hebat. Mana kehebatan you masa you menteri? Saya keliru. Sebab apa? Dia nampak macam dia yang melindungi corporate mafia ni. Dia mengatakan agensi kerajaan salah, SPRM tak betul, AMLA tak betul. Apa niat dia lindungi corporate mafia ni? Saya dah bagi tahu. Kes macam ni, dia lindungi orang. Dia hentam parti nak selamatkan orang macam ni. Apa agenda dia?